Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang anda bersama saya, pengacara anda Nur Syaza Insyirah dari Studio Best TV, TV PSS, SK Tengku Bariah, Kuala Terengganu. Pada hari ini, 15 Januari 2026, Sekolah Kebangsaan Tengku Bariah telah menganjurkan Majlis Pengagihan Bantuan Awal Persekolahan atau BAP tahun 2026 sebagai inisiatif membantu meringankan beban ibu bapa dan penjaga dalam menyediakan keperluan persekolahan anak-anak. Majlis ini telah diadakan dengan pelaksanaan secara tersusun dan berperingkat melibatkan murid tahun 1 hingga tahun 6. Program ini dijalankan selaras dengan ketetapan Kementerian Pendidikan Malaysia bagi memastikan kebajikan murid sentiasa terpelihara. Bagi murid tahun 6, majlis pengagihan telah berlangsung pada jam 12.30 hari bertempat di Dewan Seri Bariah SK Tengku Bariah. Kehadiran ibu bapa atau penjaga adalah diwajibkan bagi memastikan proses penyerahan bantuan berjalan dengan lancar dan teratur. Majlis dimulakan dengan ucapan pengerusi majlis, diikuti ucapan daripada penolong kanan hal ehwal murid, penolong kanan pentadbiran serta guru besar SK Tengku Bariah. Seterusnya, majlis diteruskan dengan sesi simbolik pengagihan bantuan awal persekolahan sebelum agihan sebenar dilaksanakan. Manakala, bagi murid tahun 1 hingga tahun 5, pengagihan bantuan telah dijalankan di dalam kelas masing-masing mengikut masa yang telah ditetapkan. Secara keseluruhannya, Majlis Pengagihan Bantuan Awal Persekolahan tahun 2026 ini mencerminkan komitmen berterusan pihak sekolah dalam mendukung aspirasi pendidikan negara serta memastikan setiap murid SK Tengku Bariah dapat memulakan sesi persekolahan dengan lebih yakin, bersedia dan bersemangat. Sekian saya melaporkan untuk Best TV. Best TV, saluran informasi anda. Jumpa lagi. Bye. Jangan lupa like, comment and subscribe channel Best TV. Best TV terbaik.